Assalamualaikum. So hari ni saya nak recap apa yang berlaku selepas saya habis botol hari ni lah. Okey, selepas konsum sebotol produk ni, pertama saya boleh katakan ada perubahan daripada pertuturan saya lah. Tidaklah pulih sepenuhnya, tapi kelancaran tu kan, fluence tu dah ada lah. Ramai yang dalam rumah ni, anak-anak dan isteri pun nampak perbezaan ni lah. Yang kedua, kebas-kebas tangan dan kaki saya mula berlalu pergi lah. Lama saya merasa kebas-kebas tangan ni, dan terutama kaki lah, sampai saya tak boleh sujud macam orang biasa kan. Okey, yang ketiga ialah kekuatan kaki ni semakin bertambah baik. Kalau dulu saya solat, mungkin 2 rakaat saya akan berdiri, atau paling teruk pun 1 rakaat je, dan selebihnya saya kena duduk lah. Disebabkan tidak kestabilan waktu berdiri. Now alhamdulillah saya dah boleh solat berdiri sebanyak 4 rakaat lah. Maksimum kan solat wajib kita 4 rakaat. Dan kalau dulu waktu solat, bila dah duduk dan nak naik untuk berdiri balik lah, kalau saya nak berdiri, saya perlu guna kedua belah tangan saya ni untuk tekan sofa ni lah. Sebagai membantu melonjakkan badan saya ke atas semula untuk berdiri lah. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah boleh berdiri tanpa apa-apa bantuan tangan lah. Alhamdulillah. Cuma sekarang ni saya rindu nak sujud sebab masih belum, sebab kebas-kebas kaki tu dah surut, tapi masih ada jari-jari saya ni masih belum boleh dilipat lah. So anda doakan insyaAllah. Untuk perubahan keempat, kini saya boleh berjalan di luar lah. Maksud saya kalau saya pergi pasar raya atau hari ni saya pergi ke majlis penyampaian hadiah untuk anak saya kini dah boleh berjalan tanpa tongkat lah. Belum laju, perlahan, tapi dah stabil sebab kaki saya pun dah semakin kuat, dan saya tak perlu menggunakan tongkat untuk membantu menstabilkan berdiri lah. Hopefully lepas ni saya boleh jalan macam biasa balik lah, InsyaAllah. Yang seterusnya adalah eczema yang berlaku pada tangan saya ni. Saya tak pasti anda pernah tengok Facebook saya sebelum ni. Saya berkongsi pasal gambar-gambar kat tangan ni. Alhamdulillah sekarang ni kulit saya dah semakin licin. So itu antara keajaiban yang telah berlaku pada diri saya selepas minum 1 botol ni. InsyaAllah sekarang saya on the way untuk konsum another botol lah. Dan saya nak tengok apa impak yang besar lagi selepas 2 minggu lah, insyaAllah. So doakan saya perjalanan penyembuhan ni Allah pemudahkan. Lebih-lebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan kan. Mungkin saya boleh solat tarawih semula lah. Okay. Assalamualaikum.